Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Al-Fatihah binti Warosli daripada unit Bahasa Melayu 3. Saya akan membincangkan perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi. Menjelaskan zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Johor dan Batu Bersurat Terengganu. Baiklah, saya akan mulakan dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Johor. Pada zaman dahulu, pihak istana menggunakan tulisan Jawi untuk urusan pentadbiran, perundangan dan hubungan dagangan antarabangsa dan diplomatik bagi mencatat perjanjian dan undang-undang kanun dalam pemerintahan mereka. Hal perundangan seperti hukum kanun Melaka dan bahan terbitan termasuklah hukum-hukum kanun Johor, Kedah dan Brunei dalam tulisan Jawi. Yang kedua, proses pengislaman rantau Melayu telah melariskan abjad Jawi sebagai sistem tulisan yang paling berkuasa. Sebagai contoh, surat-surat diraja ditulis, dihiasi dan disampaikan dengan penuh istiadat. Contoh surat diraja yang masih terpelihara ialah surat daripada Sultan Abdul Jalil IV dari Johor kepada Raja Louis XP dari Perancis. Zaman Kesultanan Melayu Melaka yang terkenal dengan perdagangan suatu masa dahulu merupakan zaman terpenting bagi pertumbuhan tulisan Jawi di tanah Melayu. Menurut Ahmad Farid Abdul Jalal 2005, kelahiran ulama dari tanah Melayu ini menarik minat masyarakat luar untuk datang belajar ilmu agama dan tulisan Jawi. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, selepas Kerajaan Pasai, tulisan Jawi terus disebarkan ke Kerajaan Melaka. Pada zaman ini, Melaka merupakan negeri yang terkenal dengan kuasa perdagangan. Hal ini menjadikan tulisan Jawi penting di Melaka. Misalnya, hukum kanun Melaka yang ditulis dalam tulisan Jawi merupakan bukti yang kukuh untuk membuktikan perkembangan tulisan Jawi di Melaka. Terusnya, zaman Kesultanan Melayu Johor. Pada zaman Kesultanan Johor, tulisan Jawi telah berkembang dengan pesat kerana pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan negeri Johor untuk mengembangkan penggunaan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. Yang kedua, lokasi asal penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP, iaitu sebuah badan berkanun yang memainkan peranan besar dalam hal-hal berkaitan usaha memartabatkan bahasa Melayu bertempat di Johor Bahru. Johor juga membuktikan bahawa di negeri inilah bermulanya usaha-usaha yang giat dilakukan untuk mengembangkan penggunaan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. Berikut merupakan beberapa contoh yang menggunakan tulisan Jawi dalam penulisan-penulisan penting. Contoh yang pertama ialah teks Undang-Undang Laut Melaka. Yang kedua iaitu Undang-Undang Kanun Negeri Johor dan juga Surat Menyurat Diraja. Saya akan teruskan dengan Batu Bersurat Terengganu. Tulisan Jawi pada Batu Bersurat memperlihatkan pengaruh bahasa Arab mula menjalar masuk ke dalam bahasa Melayu. Batu Bersurat ini mempunyai ukiran paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di negara kita. Tulisan pada prasasti ini telah menjelaskan asas-asas ajaran Islam yang meliputi syahadah keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, amal ibadat, undang-undang Islam, peraturan kekeluargaan dan kemasyarakatan yang diamalkan pada masa itu. Batu Bersurat ini juga bukan sekadar untuk mencatat undang-undang bagi merujuk kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang menguasai jalan perdagangan laut, tetapi juga digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Berikut merupakan rujukan saya sepanjang menyiapkan tugasan ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.